Menteri Besar Selangor digesa untuk memanggil Sidang Khas Dewan Negeri Selangor bagi membincangkan insiden kebakaran saluran paip gas di Putra Heights yang mencederakan lebih 100 mangsa dan memusnahkan harta benda. Ketua Pembangkang Dewan Negeri Selangor, Datuk Seri Azmin Ali yang membuat desakan itu berkata, Sidang Khas mesti dipanggil serta-merta mengikut perkara 10-3 Peraturan-Peraturan Tetap Dewan Negeri Selangor. Menurut Datuk Seri Azmin, Datuk Seri Amiruddin Syari perlu segera mengeluarkan notis kepada Speaker Dewan Negeri Selangor, Ngasio Lim untuk memanggil Sidang Khas Dewan Negeri Selangor. Datuk Seri Azmin yang juga Adun Hulu Kelang dalam kenyataan berkata, kebakaran pada saluran gas malam menimbulkan persoalan serius mengenai tahap pemantauan dan penguasaan dalam aspek keselamatan terutamanya di tapak pembinaan. Kerajaan negeri katanya perlu mengkaji semula semua prosedur dan kaedah kelulusan untuk projek pembangunan yang berhampiran dengan jejaran saluran paip gas di negeri Selangor. Tegasnya, kerajaan negeri perlu mengambil tanggungjawab menjalankan siasatan bebas, terperinci dan telus bagi menjawab segala persoalan yang berbangkit. Laporan siasatan terbabit mesti mengemukakan syur-syur dan langkah-langkah pemantauan dan pemeriksaan di sepanjang jejaran paip gas secara berkala dan perlu dibentangkan dan dibahaskan dalam sidang Dewan Negeri Selangor. Tegasnya, langkah itu perlu bagi menjamin keselamatan rakyat, khususnya penduduk-penduduk di kawasan berdekatan saluran gas.